Okay, kadang-kadang kita ni mudah tersentap, mudah tengok orang macam-macam, mudah tersentap, mudah nak marah dia. Jadi ada satu tips saya nak kongsi kepada anda. Itu apa dan semua tuan-tuan baca Ya Latif. Ya Latif sekarang 129 kali setiap lepas sembahyang. Alah, sekejap dia tak lama tu. 100 dan Ya Latif 129 kali setiap lepas sembahyang. Dan sampai sebab tu tuan-tuan, bila anda membaca 129 Ya Latif tu, apa yang dia kata oleh almarhum Tuan Guru Haji Osman Omar, dia kata bila kita baca Ya Latif, maka Allah Taala akan masukkan kita nur latifah, nur kelembutan dia ke dalam hati, yang mana kita tidak mudah tersentap dan juga tidak mudah marah. Dan paling best sekali tuan semua, kan, kalau boleh relax dulu sebelum marah tu, kita minum saunah koko hufaz. Saunah koko hufaz yang di sini tuan semua ada DHA, ada DHA mana tuan semua, dia menguatkan otak kita. Dan di samping itu ada makanan sunnah, iaitu bali, kismis dan juga kurma. Dan dia paling bagus sekali daripada saunah hufaz ni ialah tidak ada gula dan semua, dan tidak ada krema dan tidak ada matu. Ini pandanglah makanan kesihatan lagi. Jadi kalau anda mudah tersentap tu, sabar-sabar dulu kita minum saunah hufaz. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap.